Change. Irama dan melodi untukmu, bukan hanya metafora rasaku padamu. Perasaan Belanjawan 2026 akan membantu rakyat Singapura mengejar aspirasi kerjaya dan merealisasikan potensi mereka sepenuhnya. Lebih banyak sokongan akan disediakan untuk pekerja bergaji rendah. Gaji kelayakan pekerja tempatan untuk pekerja tempatan sepenuh masa akan dinaikkan daripada $1,600 kepada $1,800. Bagi membantu perniagaan menampung sebahagian kos tersebut, sokongan pembiayaan bersama bagi skim kredit gaji progresif akan dinaikkan daripada 20% kepada 30% tahun ini. Skim ini juga akan dilanjutkan hingga tahun 2028. Di bawah peringkat asas skim bantuan kemahiran daya kerja, kadar allowance setiap jam untuk pekerja bergaji rendah yang meningkatkan kemahiran mereka juga akan dinaikkan. Lebih banyak jaminan juga akan diberikan kepada golongan warga emas dan pekerja pertengahan kerjaya. Bagi menggalak para majikan untuk mengambil pekerja lebih berusia, kredit pekerjaan warga emas akan dilanjutkan hingga tahun 2027. Untuk pekerja pertengahan kerjaya, program peningkatan Skills Future akan diperluas untuk merangkumi lebih banyak kursus yang relevan dengan keperluan industri. Untuk menyokong pekerja membina keupayaan praktikal dalam bidang kecerdasan buatan AI, program pemacu kemahiran teknologi akan diperluas bagi menyokong latihan AI untuk pekerja dalam sektor bukan teknologi. Laman web Skills Future juga akan direka semula untuk memudahkan rakyat Singapura mencari kursus berkaitan AI yang sesuai dengan keperluan kerja dan tahap kecekapan mereka. Selain itu, rakyat Singapura yang mengikuti kursus latihan AI terpilih akan diberikan akses percuma selama 6 bulan bagi alat AI versi premium untuk berlatih, melakukan eksperimen dan menerapkan apa yang sudah dipelajari. Komitmen kami jelas. Setiap rakyat Singapura yang bersedia untuk menyesuaikan diri dan menimba ilmu akan terus berpeluang mendapatkan pekerjaan yang baik dan membina kehidupan yang selesa di Singapura. Halo Tiara, kenapa? Kamu kenapa biarin Duita ke rumahnya debu sih? Duita ke rumah debu? Dari ikatan suci, lahirnya sikap obsesif. Kita pulang sekarang. Lepasin. Aku ini tunangan kamu. Aku nggak biarin calon istri aku ketemu sama cowok lain. Kenapa kamu masih boncengan sama debu? Aku nggak suka itu. Lo gak pernah bener-bener ada di saat gue butuh lo. Berapa kali saya harus ingatkan untuk jauhin Duita? Jaga baik-baik Duita. Saksikan Rahasia dan Cinta, Isnin hingga Jumaat, 2 petang di Suria. Saksikan banyak lagi episod secara percuma di Mi Watch. Kamu tahu tak Azizil antara berada di mana? Tak payahlah cari diorang ke. Buang masa je lah. Muslihat gelap mula meresap dalam diam. Azizil nak kat Sarah! Azizil nak kat Sarah! Aku nak tidur pun susah, aku faham tak? Ha? Macam mana dengan perempuan tu? Kau ingat aku nak lepaskan dia macam tu je? Saksikan Bunga Salju, Isnin hingga Jumaat 7 malam di Suria. Saksikan kesemua episod Bunga Salju di Mi Watch. Turn every meal Simply Go Ride and Malaysian Ringgit spend into up to 10% cash rebates with POSB Everyday Card. Sign up now and get a free Samsonite luggage set worth $740. Feel 10 out of 10 with POSB Everyday Card. Saya rasa kita kena berguru di Jepun untuk belajar cara macam mana Jepun main bola. Bila geng Super Lawak FC jejak di Jepun, bukan setakat lawan bola, tapi gelak sampai offside. Siapa yang kalah nak datang pelung, naik atas. Kena naik tangga kan pedih. Berapa tinggi? Tinggi tu. Cuba tengok atas. Kau makan apa? Ikan mentah bang. Ui. Semua dah ikut Sashi. Jangan lepaskan aksi paling heboh dalam siri baharu Konnichiwa Super Lawak mulai 6 April setiap Isnin 8.30 malam di Suria dan Mi Watch. Innovation only matters when it's real. When it's for these precious family moments along the way. With the assurance of Cycle and Carriage. Get real. Leap forward. Cycle and Carriage. Exceptional journeys. Abang rasa bangga boleh tengok Arfan bersungguh-sungguh menguruskan hal-hal di hospital. Banyak lagi Arfan akan belajar daripada Abah. Abah tu orang lama.
banyak pengalaman. Lama kau kena belajar skill teknologi mengikut perubahan zaman daripada orang muda. In other words, lama orang baru saling memerlukan. Betul tak? Macam mana you dengan Sofia? Apa kau pun merasa getaran di jiwamu? Sini ini pesta raya perkasa di pesisir. Junjung tinggi budaya bangsa, rancak rentang gerak penari, kaya karya si bijaksana, meriah rasa yang jauh sudah kemari. Ceritalah kita di pesta raya. $65,000 dalam bentuk wang tunai dan hadiah, termasuk percutian yang menakjubkan. Inilah peluang anda untuk menang besar. Sertai The Big Grand Draw Mediacorp berlangsung dari sekarang hingga 10 April. Buat panggilan dan sertai mana-mana permainan di stesen radio Mediacorp untuk layak kecabutan bertuah dan anda berpeluang untuk memenangi hadiah utama. Ia mudah dan seronok dan anda mungkin pemenang bertuah kami seterusnya. Jadi tunggu apa lagi? Dengar, main, menang. Muat turun mil listen sekarang. The Big Grand Draw dibawakan kepada anda oleh rakan kongsi berikut. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Itu dia. Kak Halija tu ballerina dulu. Kan tentang piruet. Ini strategi macam mana ni? Tak pernah saya lihat. Jenis confirm dapat duit. Tak nak gunakan bintang sekali lagi ya. Dah belajar. Belajar dari kesilapannya. Mari kita lihat jawapan yang betul. Tuah 13, Selasa, 8:30 malam di Suria. Saksikan banyak lagi episod secara percuma di Mi Watch. Some days, good times look like me time. Or quick wins. Grab a bite. Let it slide. Only good vibes. Pizza Hut sliders slide into good times. Abah, Arman, kenapa tu? Ya, Abah tengok dekat tu tak nampak, jauh pun tak nampak. Tak tahu kenapa Arman pun tak nampak. Itulah, atuk dengan cucu ni asyik main handphone aja. Mari kita ke House of Spectacles. Toko optikal anak Melayu Singapura. Terdapat pakar optometris yang sedia membantu. Ada 3 cawangan di Golden Landmark, Tampines dan Yishun Junction 9. Jom ke House of Spectacle. Bila hati membengkak, haruskah kita bimbang? Mestilah Ainun. Ia adalah antara gejala awal penyakit lain yang tersembunyi dalam badan. Gejala awal memang tidak dapat dikesan, tapi kita boleh ubah gaya hidup untuk tingkatkan fungsi hati dalam tubuh kita. Banyak lagi yang akan dikongsikan Dr. Sharifah Syahidah bersama selebriti undangan nanti. Jangan lupa janji temu anda bersama kami nanti dalam Sembang Sihat. Rabu, 9 malam di Suria. Saksikan banyak lagi episod secara percuma di Mi Watch. Kepada semua umat Islam di Singapura, saya Sulastri Khamis dari University Columbia di New York, Amerika Syarikat ingin mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Take your savings up, and over the top. The Quartz Over the Top Sale. Up to 70% off. Lowest price guaranteed. New Star Buys every week. Hurry down today. Quartz Over the Top Sale. Ends 7 April. You jangan nak buat perangai gila boleh tak? You tu dah hancurkan hidup ramai orang termasuk hidup I. Kebenaran yang akan meruntuhkan segalanya. Syah benci Bapa. Kalau Mama keluar dari rumah ni lagi, Syah akan ikut. Zara tak sempurna, Mami. Alisha tu adalah hak Zara. Siapa antara korang berdua ni yang akan ceritakan perkara sebenar kepada Alisha? Yang akan hancurkan hidup dia? Saksikan Papa Ricky, Isnin hingga Jumaat 5 petang di Suria. Saksikan banyak lagi episod secara percuma di Mi Watch. Discover the best for less on your next trip to Japan. Chan Brothers Travel lets you save up to $1,200 plus up to $300 off for 2. Enjoy peace of mind always.
Japan is just better with Chan Brothers Travel. Book now. Nampak? Tak angkat. Dia sibuk kerja lah tu. Tak apalah. Apa kau pun merasa getaran di jiwamu? Sarawak pisang yogurt parfait. Tapi sebelum tu, cuci tangan dulu. Okey, you kasih air ni Air? jap sikit. Halia. Lepas tu kita kasih dia wangi, kita akan taruh sikit daun pandan. Kita akan masukkan daun pandan. Kita kan dah cukup manis. Kurangkan okey. So, sekarang kita akan tambahkan gula Melaka Shine. Gula Melaka. Okey, kita taruh ni dulu sikit. Lemak. Dan kita akan tambah sedikit secubit garam. Kan nampak pisang dia pun dah hancur kan, tapi dia tak benyek lah sangat. Okey, dah siap dah. Dah sejuk dah. Sekarang kita dah sediakan untuk kita buat plating yogurt ni. Low fat plain yogurt. Pudina. Sarawak pisang yogurt parfait. Rasa duo. Papa cuba tanya Mama. Tanya apa? Papa kahwin balik dengan Mama. Masih adakah ruang untuk menebus kesilapan lalu? Liza kena tebus kesilapan dia. Disebabkan kemalangan tu, Cik Latifah meninggal. Melissa lain. Dia liar sampai masuk. Aku liar. Aku jahat. Cik bukan apa. Cik tak nak nanti Idris kemurungan lagi. Ziana cuma tak nak abang jadi mangsa lagi. Atau ia sekadar mengheret kita kembali ke luka yang sama? Saksikan episod terakhir, Remuk, Isnin 9.30 malam di Suria. Saksikan banyak lagi episod secara percuma di MeWatch. Cinta pandang pertama. Apa? Nak tengok awak. Saya nak bagi tahu ni, saya nak pergi Langkawi dah. Nanti Papa tak payahlah nak rindu-rindu saya kan Makcik Awak tahu tak, rindu pada seorang lelaki yang belum halal berdosa. Jom halal kan? Namun hati masih terpaut pada yang lain. Lupakan dia. Dia pun tak ingat kau siapa. Saksikan siri baharu Setia Itu Mahal mulai 6 April, Isnin hingga Khamis 10.30 malam di Suria. Saksikan kesemua episod Setia Itu Mahal di MeWatch sekarang. Turn every meal Simply Go Ride and Malaysian Ringgit spend into up to 10% cash rebates with POSB Everyday Card. Sign up now and get a free Samsonite luggage set worth $740. Feel 10 out of 10 with POSB Everyday Card. Life is shaped by choices. Madam is waiting for someone very important. But when trust begins to break, hearts will start bleeding again. And there will be consequences. A story of trust, love, and the shadows of the past. Catch the return of the popular drama series, Mondays to Thursdays, 9 p.m. More episodes available on demand for free on MeWatch. I nak orang rasa selesa dalam sini. Lebih banyak kes yang kita boleh selesaikan dalam bilik ni tanpa masuk ke mahkamah, bermakna kita dah berjaya. Tapi pekerjaan kita ni bukan semata-mata pasal menang ataupun kalah. We are officers of the court. Honesty and integrity is what we live by. Nurani, anak-anak kamu tu sedang perhatikan kamu tau. Mak nak kamu tunjuk contoh yang baik. Durani, Perjuangan Lion Mak mulai Selasa 7 April, Isnin hingga Khamis 9.30 malam di Suria dan MeWatch. Last chance to grab the top deals at Courts Over the Top Sale. Don't miss the final week star buys. Tech gadgets at up to 53% off. Philips All-in-One Ironing Solutions at 32% off. Dunlop Pillow, Queen Size Mattress and Bed Frame at only $8.99. And Muse 3-seater sofa for just $8.95. Plus up to 70% off sale items. Make a dash to Courts or shop online at courts.com.sg now. Sale ends Tuesday. Di hari yang mulia ini, Rima hulurkan kemaafan. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Ini baru raya.
Ini bang, kau ada terima email daripada HR kan? Pasal aduan salah laku Arfan dengan si Sofia tu. Tapi, kenapa senyap sunyi tak ada apa-apa tindakan pun?